Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 US. So, uh, kita terus kepada chart. Hari ini 11 hari bulan 8 tahun 2026, hari Selasa, hari kedua dagangan dalam minggu ini. So, seperti biasa kita akan tengok balik, kita akan recap analisa lepas kita punya pergerakan harga tu dah sampai ke mana dan juga adakah kita punya analisa perkongsian minggu lepas, analisa yang lepas telah berjaya menghasilkan profit ataupun sebaliknya. Okay. Alright. So first apa yang kita target adalah kita nak tunggu buy position pada paras harga yang ni. So kita target kita nak cari zone yang agak safe sebenarnya. That's why kita tunggu di sini. So okay, that's why kita tunggu dekat sini. Kalau tengok pergerakan harga, okay, dia berlaku. Dia tunggu. Okay, dia terhenti di sini sebelum dia meneruskan kenaikan. Dia tak trigger pun kita punya zone. Agak jauh sebenarnya dia nak trigger, tapi tak apa. Biarkan itu berlaku, biarkan itu berlalu. Sebab apa? Hari ni kita punya target dia agak melencong lah. Kita pada minggu lepas kita target kita nak buy. Tapi pada minggu ni permulaan minggu setelah kenaikan yang agak banyak dia telah buat pada minggu lepas dan kenaikan itu terhenti di sini, resistance ataupun sell zone. Kita menjangkakan yang pertukaran trend kemungkinan akan berlaku pada zone yang ini. So selepas siri kenaikan dia akan turun balik untuk menstabilkan harga ataupun menstabilkan pasaran yang panik setelah kenaikan, siri kenaikan sepanjang minggu lepas dia buat. Dan juga di sini dia dah memberikan tanda-tanda untuk pertukaran trend ataupun sideway yang akan berlaku di sini. Okay, so di sini apa yang kita nampak, okay, bermula pada sini kita nampak kenaikan berlaku. Momentum kenaikan dah memang agak kuat. Sampailah 5 hari bulan, price membuat retracement, membuat kejatuhan, kemudian dia naik balik. Tidak berjaya untuk break pada paras harga yang tertinggi dan sekarang price membuat kejatuhan, dia turun balik, sedang membuat retracement. Okay, so target dia adalah di sini. Pada paras harga 29796, 29871. Target dia adalah di sini untuk kita nak sell. Untuk kita nak monitor pergerakan harga tu. Adakah pergerakan harga itu berjaya untuk membuat kenaikan, membuat lonjakan paras harga tertinggi yang baru, ataupun dia akan terhenti di sini dan dia mencari balik zone di bawah sini pada paras harga 29267. Okay. Dari apa yang kita lihat pergerakan ataupun momentum pergerakan harga tu, untuk price nak pergi jauh itu rasanya belum masanya untuk dia nak naik lebih tinggi. Selagi mana belum ada solid breakout, selagi itu kejatuhan akan berlaku, kemungkinan akan mencari zone support yang ada di bawah sini. Okay, that's why untuk hari ini kita target kita nak sell pada paras harga 29796, 29871. Di sini ada resistance yang kuat yang belum disentuh. Okay, so ini adalah paras harga yang tertinggi sepanjang bulan ini. So jika paras harga ini breakout, memang dia akan terus naik lagi tinggi. Jika tidak berjaya breakout, so kemungkinan memang dia akan sideway menunggu momentum pergerakan harga yang seterusnya. Okay, itu Nasdaq. And then untuk Dow Jones kita nak tengok
Yes, kita nampak clearly daripada sini pun dia membuat kenaikan, momentum kenaikan memang agak kuat di sini. Okay. So di sini dia buat satu lonjakan H1 dan price masuk balik ke dalam zone. Okay. Kemudian dia tak masuk dalam zone yang ini. Kemudian dia naik membuat retracement. Okay, di sini saya bagi tips. Okay. First, nampak di sini dia buat new high. And then price masuk turun semula membuat retracement. Kemudian dia naik. Okay, kita tak nampak new high terbentuk di sini. Okay, jika kita tak nampak new high terbentuk ataupun new high breakout resistance before, itu petanda ataupun itu bermakna position zone buy di bawah sini itu adalah sangat high risk. Kemungkinan dia akan masuk cucuk and then dia membuat retracement sikit dan dia akan breakout. So itu yang akan berlaku. Itu yang kemungkinan bakal berlaku jika tiada new high sebelumnya dan price masuk ke dalam zone. So jika nampak macam ni, memang kena hati-hati. Dan di sini, okay, apa yang price sedang buat, dia sedang menunggu momentum untuk meneruskan kejatuhan. Sekejap Zone mana yang kita nak sell adalah zone yang ini. Alright. Okay, di sini. So, saya besarkan zone tersebut di sini. Pada paras harga 54044, 54101. So, get ready untuk nak sell di dalam zone ini. Okay, sebab di sini dia dah buat new low and then dia sedang sideways di sini. Cumanya dari segi daripada current structure, kita nampak yang di atas ini dia dah membuat kejatuhan. So apa yang dia sedang buat adalah dia sedang menunggu untuk next punya movement, kejatuhan yang seterusnya. Okay, so apa yang korang perlu tunggu ataupun letak pending order di pada zone-zone yang kita dah marking. So untuk Nasdaq pada paras harga 29796, 29871. Untuk Dow Jones pada paras harga 54044, 54101. Okay, letak pending order pada paras harga yang berlainan, layer dengan lot yang paling kecil. So depends berapa layer yang support, yang berlampu untuk kita nak bertahan dalam market. Okay, so saya kira itu saja untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum akhiri video, saya ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan jual punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blok. Kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.